Diam. Diam. Diamlah. Diam. Jemput masuk semua. Tekan-tekan skrin. Bagi hadiah satu. Terima kasih bagi bunga. Tak sini. Jatuh pula. Apa yang kamu semua komen ni? Tak ada kereta. Apa yang kecoh sangat X hari ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Teruk ni bahasa. Hanya disebabkan filter dia kena kecam? Dah kenapa dengan komen-komen ni semua? Muka macam ni pun ada hati nak jadi pempengaruh? Patutlah pakai filter. Jumpa depan-depan, mesti orang lari. Apa komen ni? Ni dah melebih dah ni sampai menghina fizikal orang lain. Kalau aku diam, mesti benda ni akan jadi perkara yang normal. Tapi kalau aku cakap, nanti aku pula yang kena. Yang salah tetap salah. Aku mesti tegur. Hantar. Dari X. Aku cuma tulis satu hantaran je. Tapi kenapa satu dunia kecam aku? Aku jangan tahu di mana. Macam bazar je. Diam! Diamlah! Diam! Diam! Sarah. Ya, kenapa? Kenapa kau menjerit? Kau tak apa-apa ke? Aku tak ada apalah. Betul ni? Baiklah kalau macam tu. Aku nak pergi gepuk ni. Kau nak ikut tak? Tak apalah. Kau pergilah sendiri. Kalau macam tu, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Sarah, kau tak apa-apa kan ni? Hai, kenapa suram macam ni? Lagi satu aku nak tanya. Kenapa kau tak balas mesej aku? Kau tengok video ni. Yang bagilah aku tengok. Aku nak komen lah. Nak ajar dia sikit. Tak elok tau. Ayat-ayat buruk yang awak bagi tu nanti bersakitkan hati dia. Tak nak ke nanti kata-kata awak tu boleh jadi dosa jariah nanti? Lah, gurau sikit pun tak boleh. Tengok pukul apa dah ni. Dah lambat dah ni. Jom makan dulu. Yelah, jom. Rupanya masih ada orang yang baik dekat dunia ni. Alah, kahwin pun nak kecoh satu dunia. Tunggu je lah, nanti hujung-hujung sama je. Drama sana sini. Aku nak tengok sampai mana bertahan
sampai lubang kubur ke? Ups. Atau sampai pintu mahkamah. Ambil kau. Hantar. Cepatlah. Orang suka. Kenapa netizen ni tak sokong aku? Selama ni bukan mereka sokong aku ke? Apa ni? Doa dan berkata benda baik sajalah. Hari ni kau kata macam-macam dekat orang. Esok lusa mungkin orang buat benda sama dekat kau. Kau okey ke? Tanda pagar muhasabah diri. Aku Astaghfirullahalazim. Selama ni aku buat benda yang salah ke? ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل